Korang tahu tak, ada satu gelaran dalam masyarakat Melayu untuk golongan orang yang tahu bila tarikh dia pergi. Sebab cerita ni aku dengar dari seorang lelaki tua. Dia bukan bomoh. Nak kata dia tak betul pun tak tahu nak cakap nyanyuk ke apa ke. Tapi tak, dia tak nyanyuk. Dia macam orang tua yang nampak normal sebenarnya. Cumanya dia nampak misteri sikit sebab dia pernah kata dia boleh tahu bila tarikh dia mat. Tarikh dia mat. Tapi dia cakap dia tak boleh cakap. Dia tak boleh beritahu bila exact date dia akan pergi. Sebab dia kata kalau dia cuba bagi tahu, ada kemungkinan orang kata nyawa dia tu akan direntap serta-merta, ataupun orang kata tarikh ajal tu akan dipercepatkan. Pada korang logik ke cerita ni? Sejujurnya lah, pada aku kalau kau tanya memang tak logik lah. Tapi bila aku dapat khabar yang dia dah tak kata dia, orang cuma pelik bila dia cuma tersenyum. Tapi aku tanya korang jujur lah kan, memang ada ke manusia yang tahu betul-betul tarikh dia pergi? Ataupun benda ni cuma kebetulan je? Sejujurnya lah, pada aku kalau kau tanya memang tak logik lah. Tapi bila aku dapat khabar yang dia Sejujurnya lah, pada aku kalau kau tanya memang tak logik lah. Tapi bila aku dapat khabar yang dia dah tak ada. Sejujurnya lah, pada aku kalau kau tanya memang tak logik lah. Tapi bila aku dapat khabar yang dia dah tak ada. Okay, aku perasan jugalah dalam beberapa bulan sebelum